dan salam sejahtera. Saya Arisha binti Dahlan dan saya kini berada di Garisan Penamat Kejohanan SMK Batu Kawan. Acara ini merupakan acara tahunan yang dinantikan oleh para pelajar dan keluarga sekolah. Interview boleh tak? Boleh. Okey. Okey, bagi tahu nama dengan kelas. Nama Putri Eliana dari 325. Nama Nurul Husna binti Syahrini Nizam dari kelas 3 Mutiara. Nama Nolena Safura binti Muhammad Fazli dari kelas 3 Mutiara. Okey. Tadi macam mana perasaan selepas berjaya menamatkan? Rasa lega. Seronok, nyaman sebab dia menang kan. Lega. Lepas tu habislah macam rasa semua dah habis dah tak fikir apa dah. Takut pun semua Rasa berdepan bila ada saingan sangat dekat. Okey. Tadi dapat nombor tak semua? dapat. Dapat nombor apa? 1. Oh, tahniah. 4. 3. Tahniah. Okey, rasanya tahun-tahun ni pemasukan mana jadi juara? Merah. Apa ni? Merah. Okay. Merah. Always. Okay, thank you. Okay, tahniah. Bye. Okay, ni ada orang lagi. Jom kita interview. Nak interview boleh? Okay. Bagi tahu nama dengan kelas. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zaki bin Faizal. Kelas 5 Dinamik. Akil Haras, 5 Best Study. Nama saya Muhammad Airi Denish dari kelas 5 Aspirasi. Okay, jadi apakah perasaan hampa semua lepas berjaya tamatkan kejohanan mentalisme? Penat tu sebab tadi ke balai polis tu juga panas. Panas sangat. Lepas tu nak lari tu kena push banyak Apa soalan? Perasaan. Okay, perasaan anda lepas berjaya tamatkan kejohanan mentalisme? Perut sakit depan umur 16. Media tak dapat. Perasaan saya syukur alhamdulillah sebab dah selesai tamatkan mentalisme ni, tapi masih tidak puas hati lagi sebab bukan the best performance dia saya. Okay. Masing-masing dapat nombor tak? Dapat. Nombor apa? 30. Okay. 16. Alhamdulillah bertiga. Okay, tahniah semuanya. Okay, rasanya tahun-tahun ni pemasukan manakah yang berjaya mendapat juara? Mau hijau lah. Hijau lah. Hijau lah. Hijau. Hijau juga. Semua hijau. Hijau, okay. Kalau tengok daripada average semua yang sampai awal tu tengok macam rumah merah. Okay. Merah. Merah, hijau. Okay. Okay, terima kasih. Okay, sekarang saya bersama dengan Cikgu Co-Curriculum iaitu Cikgu Hajawati. Terima kasih Cikgu sudi meluangkan masa untuk interview dengan kami. Okay. Bagi Cikgu kan, apakah kepentingan untuk murid-murid menyertai kejohanan mentalisme? Terima kasih. Okey, tahniah lah untuk pelajar-pelajar pada hari ini yang berjaya menghabiskan larian mentalisme sepanjang penglihatan cikgu. Okey. Sebenarnya penting untuk latih kamu ni dari segi ketahanan mental, okey, fizikal. Kemudian cikgu tengok bila kamu berlari tu kamu ada semangat setia kawan. Okey, tolong kawan yang macam agak-agak macam dah nak pengsan dah cikgu tengok. Okey, kemudian latih kamu supaya lebih berani. Okey, tahan lasak. Kemudian saya tengok ada ciri-ciri bekerjasama. Okey, sebab tu kita pentingnya untuk mengadakan kejohanan merentas desa. Okey, supaya pelajar-pelajar ni dia boleh bukan setakat dia belajar tapi sebenarnya dia terlibat juga dengan aktiviti-aktiviti sosial. Okey, yang kita perlukanlah untuk menjadikan kamu lebih cemerlang, okey.
Tahniahlah kepada pemenang-pemenang dan tahniah juga kepada mereka yang walaupun tidak dapat menghabiskan larian tapi semangat kesukanan tu yang saya nak. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sekarang kita telah menyaksikan penyampaian hadiah bagi peserta-peserta kejohanan Meletus Desa. Nama saya Nur Syazwani Metwar Fazli dari kelas 5 aspirasi. Saya Umar Syazwani dari kelas 5. Bagaimana nak perasaan kita sampaikan pendapat? Saya berasa bersyukur sebab dapat tempat pertama walaupun tak tahu dapat pertama waktu tu. Ni pula terlelas kan. Lepas tu dapat tempat pertama rasa bersyukur gila lah. Perasaan happy walaupun dah tahu menang. Lebih katakan sikit lah. Orang yang menang tu. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. So kalau kita nak menang, kita kena berusaha bersungguh. Okay. Training dengan tinggal dan jalankan training kau boleh menang. Terima kasih. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jadi dengan ini habislah program hari ini. Tamatlah program hari ini. So mari kita berjumpa di video akan datang.